Solat tak kaya pun, abang ipar aku jaga solat tak kaya-kaya sampai sekarang. Dia macam ni, kita solat bukan sebab kita nak kaya. Kita solat bukan sebab kita nak jadi jutawan. Kita solat ni hanya sebab Allah suruh je. Kalau kita solat ke, kita tak solat ke, Allah tetap macam tu. Allah tetap mulia, Allah tetap kaya, Allah tetap hebat. Darjat Allah ni takkan naik sikit pun kalau kita jaga solat. Dan Allah pun takkan terjejas kerajaan dia kalau kita tinggalkan solat. Faedah solat ni dia balik pada kita. Dan kalau kita tinggalkan solat, kita akan terima kesan-kesan buruk dia. Kita ni dek, kalau hidup semata-mata untuk dunia, hidup kita ni sempit. Sebab berapa lama je kita boleh hidup kat dunia ni? Cuba kau tengok 100 tahun ke belakang. Ramai orang-orang sebelum kita dah mati. Kau rasa 100 tahun ke depan, engkau ada lagi ke kat sini? Kau pun tak ada dah dek. Akhirat ni hidupnya lebih panjang daripada dunia ni. Sampai tidak ada titik noktah. Hidup sekarang ni sekejap je. Susah sekejap, senang pun sekejap. Lepas mati itu yang sebenarnya. Sekarang ni time untuk Allah uji. Kenapa rasa berat nak solat? Sebab Allah uji hati kita. Siapa yang sanggup jaga solat dia, tekan nafsu dia semata-mata untuk taat kepada Allah, itulah orang yang berjaya. Tapi tak ramai orang macam tu. Mulai hari ni dek, kau jangan solat untuk kaya. Kau pasti akan kecewa. Sebab bukan fungsi solat untuk kayakan kau. Tapi solat ni untuk kau taat Allah saja. Betulkan niat.